Ush. Hari ni geng, first time tau Min kerja sampai lewat malam dekat office. Asyik melukis je. Bosan lah pula. Apa kata Min share satu cerita ni dengan korang. Dulu kan, Min pernah duduk asrama dekat Pahang. Min ada kenal seorang senior Min ni. Tapi, Min selalu dengar yang dia ni pernah kena histeria, gangguan makhluk-makhluk halus, senang nampak benda-benda alam gaib. Banyak lagi lah. Nak dijadikan cerita, masa Min tingkatan 2, setiap malam lepas tadi, kita orang wajib baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Habis je baca surah Al-Mulk, Min pun naiklah tidur macam biasa. Dalam pukul 3 pagi, Min tersedar sebab nak ke tandas. Time-time macam tu lah nak kencingnya pun. Asrama Min setiap floor ada 2 tandas. Tapi hujung-hujung lah. Min pergilah tandas yang dekat dengan dorm Min belah kiri. Masa Min masuk, Min nampak senior Min tu ada dalam tandas tu juga. Baru nak masuk tandas, Min pun masuklah tandas sebelah dia. Min dah settle apa semua, Min tengoklah pintu sebelah still tutup. Maybe dia buang hadas besar lah tu kot. Min keluar je lah tandas macam biasa. On the way Min nak masuk bilik, Min nampak senior Min tadi tu keluar dari tandas lagi satu dekat hujung. Habis siapa yang masuk tandas dengan Min sekali tu? Ush.